Okey, mula-mula kita typekan D5 2.0. Okay, kita ambil D5 2.0. Okay, akan keluar macam ni. Terus sign in. Okay, contohnya akaun yang dah ada, akaun D5, klikkan continue dan allow. Okay, akan keluar paparan kita, D5 kita. Terus masuk kepada Google Classroom, klik sahaja. Okay, akan keluar pada paparan Google Classroom kita. Okay, untuk create kelas, klik pada tanda tambah di sini, di hujung ni. Klik. Okay, create class. Okay, typekan nama kelas yang kita akan bina. Okay, section ni kalau kita nak letak, mungkin boleh letak nama guru. Okay, yang lain ni kalau nak isi boleh, tak isi pun tak apa. Okay, klik create. Okay, akan terbina satu Google Classroom untuk kelas yang kita telah typekan tadi. Okay, ini adalah paparan Google Classroom. Okay. Okay, sebelum kita masuk pada paparan yang lain. Okay, ini adalah paparan awal di mana jika kita memberikan latihan, tugasan dan sebagainya, paparan utama akan keluar di sini. Akan keluar pada paparan stream. Okay, kemudian pada paparan menu kedua iaitu menu classwork. Okay, di sini kita boleh create, kalau kita tekan create ni, akan ada assignment, quiz assignment, question, material, dan ataupun kita boleh guna post kita semula, dan juga kita boleh create topik. Maksudnya kita boleh buatkan topik untuk setiap mata pelajaran. Okay, contoh mula-mula kita create topik. Contoh kita buat mata pelajaran bahasa Melayu dan kita add. Okay, dan kita create lagi untuk pelajaran contohnya English, dan kita boleh tambah-tambah topik tersebut mengikut pada mata pelajaran yang ada dalam setiap kelas kita lah. Okay, kemudian okay, setelah kita buat topik, contoh kalau cikgu ingin buat assignment ataupun tugasan untuk diberikan kepada murid-murid, cikgu boleh klik assignment. Tekan assignment di sini, contohnya kita nak buat tugasan contohnya membina ayat. Okay, kita typekan di sini sahaja. Kemudian kita berikan instruction ataupun apa yang perlu murid-murid buat untuk tajuk yang cikgu berikan di atas lah. Contohnya cikgu boleh berikan satu video berkaitan tentang apa-apa petikan. Cikgu boleh gunakan apps di bawah ni. Cikgu boleh masukkan YouTube. Contohnya cikgu nak gunakan YouTube tentang info membina ayat dan sebagainya lah. Cikgu boleh klik kat bawah-bawah ni. Okay, kemudian sebelum cikgu assign, cikgu kena isikan dulu di bahagian sebelah kanan ni sama ada cikgu nak assign kepada semua murid ataupun ada murid-murid tertentu. Jadi di sini sebab masih lagi belum ada murid, jadi kita tak nampak lah siapa murid-murid yang ada dalam ni. Kalau kalau murid-murid dah masuk dalam kelas cikgu, cikgu akan nampak siapa yang ada di sini, dan cikgu boleh pilih. Kalau cikgu tak nak berikan pada semua student, cikgu boleh pilih untuk berikan pada hanya student-student tertentu sahaja. Okey, kemudian due date, kalau cikgu nak bagi assignment itu ada due date, cikgu klik sahaja di sini. Cikgu letakkanlah bila dan masanya di sini. Okay, sekiranya tiada, hanya biarkan sahaja. Kemudian di ruangan topik ini, sekiranya cikgu adalah cikgu bahasa Melayu contoh. Okey, cikgu klik di ruangan topik ni. Di sini kita dah sediakan topik tadi. Kita dah sediakan topik, jadi kita tulis, kita dah boleh pilih lah mata pelajaran mana yang kita nak masukkan pada assignment tadi. Okay, contoh saya klik pada bahasa Melayu. Kemudian kat sini ada marking, ada markah. Kalau cikgu nak letakkan markah, terpulang pada cikgu, nak letak 100 ke, nak letak 10 ke, terpulang pada cikgu. Yang lain-lain ni tak apa, kita biarkan sahaja. Okey, kemudian kita assign. Okey, bila dah assign, dia akan kembali pada paparan classwork di sini. Okey, cikgu tengok tadi kita dah masukkan satu assignment dalam pelajaran bahasa Melayu. Okey, dia akan terus masuk ke sini. Akan terus masuk pada topik bahasa Melayu. Kemudian pada ruangan, pada menu people, di sini adalah di mana cikgu-cikgu boleh menambahkan guru-guru yang mengajar dalam kelas tersebut. Pada ruangan teachers ada tanda tambah di hujung tu, kita klik tanda tambah. Okey, kita masukkan nama guru yang mengajar kelas tersebut. Okey, cikgu-cikgu boleh gunakan ID yang akan saya kongsikan. Cikgu typekan ID cikgu-cikgu tersebut di sini, dan cikgu boleh add cikgu tu, boleh invite cikgu tu di ruangan ini. Okey, akan keluar macam ni. Maksudnya kita dah invite cikgu tu.
Jadi cikgu tersebut akan boleh join dalam Google Classroom dia. Okay, jadi kita tambahlah berapa orang cikgu yang mengajar dalam kelas tersebut. Kita tambahkan saja supaya mudah cikgu-cikgu tersebut untuk memberikan tugasan ataupun informasi berkaitan pelajaran mereka. Okey. Di ruangan bawah ini pula adalah students, di mana kita boleh add jika kita tahu ID murid-murid tersebut. Tapi jika kita tidak tahu, kita hanya boleh kongsikan link kelas ini dalam grup kelas. Jadi murid-murid akan masuk sendiri pada kelas-kelas mereka sendiri. Okey. Jadi dengan itu maka terbinalah Google Classroom untuk kelas 3 Success yang saya berikan contoh ini, di mana cikgu-cikgu boleh gunakan sebagai alat perantaraan untuk pembelajaran dan juga makluman-makluman kepada murid-murid kelas tersebut. Okey. Kemudian cikgu-cikgu boleh berikan kelas kod kelas cikgu dalam Google Form yang akan saya sediakan nanti. Kemudian cikgu boleh masukkan juga link link Google Classroom kelas cikgu dalam Google Form yang akan saya kongsikan juga. Okey, di mana kita nak tengok ataupun nak cari link Google Classroom kelas kita. Okey, cikgu klik dekat kelas setting ni. Okey, di sini ada, di ruangan ini akan ada kelas details. Kelas detail ni kalau kita nak tambah, kita boleh tambahlah kat sini. Kalau kita nak tambah letak nama kelas ke, kita nak ubah apa-apa ke, ada di sini. Kemudian ruangan general. Okey, ruangan general ini, di sini ada invitation link, di mana di sini kita boleh klik ataupun kita boleh copy link ini dan kita akan kongsikan kepada murid-murid dalam kelas kita. Okay, kita klik. Okay, di sini juga disediakan kelas code di mana murid-murid boleh memasuki ataupun join kelas ini menggunakan link dan juga kelas code. Okay, jadi itu sahaja untuk permulaan pembinaan Google Classroom untuk setiap kelas cikgu. Okay, terima kasih.